Assalamualaikum, nama saya Muhammad Adil Fizi bin Wastam. Hari ini saya akan tunjuk satu apps yang bernama Meta AI. Korang tahu tak apa itu Meta AI? Meta AI ni adalah satu aplikasi yang di mana kita boleh generate gambar. Lepas tu untuk buat prompt, untuk menjual. Kita boleh buat ayat untuk kita promote barang dan macam-macam. Dan menggunakan AI ni banyak manfaatnya. Seperti kita boleh menjual, tak perlu fikir ayat. Kita cuma just minta je AI tu untuk generate apa yang kita nak. Dan saya akan ajar korang cara macam mana menggunakan Meta AI untuk generatekan gambar. Okay, let's jom. Okay, mula-mula kita pergi kat Google. Lepas tu kita type Meta AI. Lepas tu kita ambil yang paling atas ni. Lepas tu kita masukkan prompt yang kita mahu. Macam mana? Ini contoh prompt saya lah. Okey. Lepas tu kita pilih gambar yang kita dah buat. Lepas tu kita tunggu je dia generate gambar tersebut mengikut prompt yang kita bagi. Okey, ni contoh-contoh gambar yang saya telah generate mengikut prompt yang kita mahukan. Jenis-jenis prompt dia. Tapi ia kena lagi better kita buat prompt yang lagi detail lah. Lagi lawa nampak. Lagi kemas apa semua. Kalau rasa video ni bermanfaat, boleh like, comment and share. Okay, bye-bye. Let's jump. I just had to let you know you're